Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini PMX akan datang untuk merasmikan Mushaf Malaysia Madani yang akan berlangsung di Nasional Quran. Jadi apa kelebihan Mushaf Madani ni? Mushaf Madani ni ada dalam setiap page dia mempunyai QR. Apa QR, konten QR ni ada apa? Okey, contoh saya buka. Dekat sini saya dah save dah. Konten QR ni ada satu website yang boleh berdamping sekali dengan Mushaf Madani. Ni khulasah. Okey, kita tengok. Website ni kita ada aplikasi M-Quran, kita ada STEM-Q iaitu Science, Technology, Engineering and Mathematics yang berdamping dengan Quran. Kat sini ada surah-surah tertentu yang menunjukkan petunjuk saintifik yang ada di Quran. Sebagai contoh, senjata sonik yang ada dekat surah Hud ayat 67. Kat sini juga ada video yang memaparkan dan menceritakanlah macam mana kaedah ni. Okey, yang kedua, dekat sini juga ada khulasah Al-Quran, rumusan Al-Quran lah. Yang kita boleh tengok setiap surah 114. Dalam kepala surah ni ada khulasah Al-Quran. Kat sini juga ada panduan hukum tajwid yang pembaca boleh baca dan belajar. Lepas tu dekat sini ada makna kalimat. Makna kalimat ni dekat setiap muka surat dia ada makna kalimat. Contohnya Al-Fatihah, surah Al-Fatihah ada satu makna kalimat Alhamdu, maksudnya segala puji. Jadi kalau nak cakap kita boleh bukan saja baca, tapi kalau kita nak tahu setiap page ni apa konten dia, kita boleh scan terus masuk.